Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Kelang, atau lebih spesifiknya di Royal Mustika Ballroom Kelang. Jadi kita hari ini baru saja selesai dengan setup kita untuk majlis perkahwinan di antara Ani dan juga Akil. Jadi untuk event hari ini simple je. Kita ada follow spot. Satu je follow spot dia. Itu saja untuk kita punya cover hari ini. Jadi memang saya dah set up, dah settle lah, dah buat adjustment semua, sharpness semua. Sekarang tinggal nak tape lah, tape kabel sikit. Kemudian mungkin tunggu J. Hari ni saya bersama dengan J untuk set up hari ni, sebab nak cover, nanti nak tutup lampu seorang operate full spot. Alright, jom kita tengok majlis hari ni. Okey, kalau tengok lokasi dia, dia memang di kawasan perindustrian ataupun kilang lah. Kilang, orang kata kilang moden sekarang ni kan. Memang cantik. Bahagian dalam dia pun kemas berhawa dingin, berpendingin hawa. Okay, kalau tengok tu Akil dan juga Ani ya, bahagian dalam. Okey, inilah dewan dia. Memang cantik lah. Ada lampu-lampu macam ni kan. Kita set up tak sampai setengah jam pun. Saya sampai dalam pukul 10 minit tadi. Sekarang 10.40 macam tu lah. Alright, lepas ni kita nak rehat sekejap. MC pun dah jemput makan daripada Rustia dan juga ahli keluarga. Apa lagi? Saya tunggu je, kemudian mungkin boleh makan dulu lah sebelum kita bekerja. Alright. Okey, kita set up di bahagian kiri pelamin ni. Ni sajalah. Ada satu follow spot saja. Dan nak tape ni lah, kabel ni. Tape sikit. Kemudian kita dah boleh on, boleh settle. Dewan dia taklah besar, taklah kecil. Sederhana lah saiz dia. Memang orang kata kalau pakai follow spot ni boleh kata berbaloi jugalah. Dia sebab dia jalan dari pintu masuk tu jauh jugalah. Alright. Terima kasih kepada Encik Muhammad Fauzi bersama dengan Tuan Riza. Semangat ini telah disempatkan mengucapkan selamat datang. Gue nampak sampai-sampai dia makan terus. Food review. Hari tu ada majlis, J tak dapat makan lah J, tak dapat makan. Hari ni terdapat apple. Dapat. Mantap. A few moments later. Okey, kita baru debrief cara-cara ataupun time bila nak guna. Jadi operator full spot kita untuk hari ni standby lah. Sedikit berbeza daripada flow yang kita selalu buat, tapi flow yang tu diminta oleh pengantin, kita ikut je. Apa yang terbaik untuk pengantin. Betul. Janji jalan kan. Majlis ni jalan, kita settle. Kita menyaksikan perakan pengantin, girang gemilang pengantin kita dikerakan hari ini pada pukul 12.30 nanti. Hours later. Ready bang? Mantap. Setiap langkah yang diambil adalah simbol sokongan dan kasih sayang mereka. Bersama pria yang juga Muhammad Akil bin Muhammad Syukri. Dengan lafaz Bismillah, melangkahlah wahai raja dan permaisuri sehari ke istana pelaminan dipersilakan.
pertandingan melalui ikatan perkawinan. Oleh itu, kami mohon kurniakanlah kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian ke atas dua pasangan itu. Kurniakanlah kepada mereka berdua, ya Allah, zuriat yang soleh dan solehah sebagai penunjuk mata lambang dan kasih. Terakhir pada hari ini, nanti anak Akil dan Ali dan juga pada semua keluarga belah nanti perempuan dan juga anak perempuan, selamat pengantin baru, selamat menjalani perang panjang. Perang panjang itu betul tak? Kalau tak tahu tips boleh minta mak ayah nanti. Kita minta tips otai-otai. Okey, soalan yang ketiga. Siapa yang kuat membebek? Amboi, pengantin lelaki. Sorok saja jangan komplain dia dah jadi isteri awak tu. Tadi kita ni bukan main lagi. kacau dia. So memang dia sangat benci dengan saya dulu. Kata merupakan saya paling suka dekat dia ni sebabnya dia ni seorang perempuan yang sangat menjagalah bagi saya. Dia memang menjaga hubungan dengan lelaki, dia tak layan lelaki. So bagi saya memang someone yang special lah. Cantik tu memang bonus, memang cantik. Hari ni pula saya lebih cantik. So memang bagi saya itu yang paling mahal lah. Macam dalam banyak lelaki, saya dapat. Alhamdulillah, macam tu lah. Tunjuk juga di sini, macam dia dapat ni. Okey, betul tak orang kata. Okey Mak, kita dah kemas barang kita. Memang dah boleh balik lah. Santai, barang dah settle. Tinggal tunggu clear kejap depan ni, kita boleh keluar lah. Kerja kita memang sudah habis. Pension. Okey, Alhamdulillah majlis kita selesai. Bukanlah selesai, maksudnya job kita untuk job scope kita sudah pun selesai. Sedikit awal daripada jadual. Sepatutnya ikut tentatif pukul 3 baru mula bergambar macam tu rasanya. Tapi sekarang pukul 2 dah separuh bergambar lah. Maksudnya memang laju flow. Jadi kami follow spot je hari ni. Jadi tak ada apa lagi kegunaan follow spot untuk majlis ni. Jadi kami pun dah sembang dengan floor manager. Floor manager kata boleh balik lah, dah tak pakai kan. Jadi kita dah kemas. Memang simple je, ada satu follow spot je. Jadi Alhamdulillah semua settle lah. Apa lagi kan? Jumpa lagi video yang akan datang. Subscribe. Ciao.